Apa yang wajib anda tanya apabila ta'aruf online? Ta'aruf ni bukan nak cari siapa paling sweet, tapi nak cari siapa yang paling jujur. Soalan-soalan yang anda perlu tanya semasa ta'aruf. Yang pertama, apa tujuan awak nak kahwin? Sebab dari situ kita boleh nilaikan kejujuran, keikhlasan dia dengan tujuan dia nak berkenalan dengan kita tu. Sama ada dia betul-betul nak cari pasangan hidup ataupun sekadar nak test market ataupun sekadar nak isi masa lapang. Yang kedua, cuba tanya calon ta'aruf kita tu macam mana cara dia urus konflik. Yelah, semua orang akan tenang selagi belum diuji. Bila diuji, barulah kita tahu sikap sebenar seseorang. Betul tak? Dan juga yang ketiga, tanya tentang hubungan dia dengan keluarga dia. Sebab kahwin ni bukan tentang diri kita dengan diri dia je, tetapi tentang keluarga kita dan juga keluarga dia juga. Perkahwinan kan menyatukan dua keluarga. Dan jangan lupa tanya tentang kewangan dan juga tanggungjawab. Bukan kita nak interview, bukan nak jadi penyiasat, tapi kita nak faham tentang kemampuan dan kejujuran dia. Yelah, kita nak kahwin dengan dia, kita kena tahulah perkara-perkara penting tentang dia, betul tak? Tanya bukan sebab tak percaya, tapi sebab nak elak tersilap percaya. InsyaAllah, ta'aruf dengan ilmu, ta'aruf dengan adab, anda akan jumpa dengan seseorang yang baik dan juga benar-benar layak untuk diri anda.